Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dia bunyi. Tu habis dah. Ya dah. Tak sebelum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina al-mustafa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Sama-sama kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Menghormati Wan Nasir, Kak Faizah dan seluruh hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia hidayah sa'inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dirahmati, diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita daripada 40 kisah menarik daripada Al-Quran pada tajuk yang ke-18 iaitu larangan meminta ampun untuk musyrikin. Ayat dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Jadi ayat ini adalah ayat yang diturunkan kerana satu perkara yang berlaku lah. Seperti mana yang disebut dalam syarahan kepada ayat ini, penafsiran kepada ayat ini, iaitu ketika mana kewafatan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, Nabi berasa sangat sedih lah atas kewafatan Sayyidatina Khadijah, kerana Sayyidatina Khadijah merupakan isteri Nabi satu-satunya, isteri Nabi SAW yang beriman di saat orang lain belum lagi beriman. Waktu orang lain tak menerima Islam, belum lagi menerima Islam, Sayyidatina Khadijah telah pun menyokong perjuangan baginda Nabi SAW seawal Nabi belum lagi dilantik ataupun Nabi belum lagi diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Ketika mana Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, Sayyidatina Khadijah telah pun membawa Nabi untuk bertemu dengan Warqah bin Nawfal untuk bertanyakan tentang situasi tersebut, untuk memberikan kekuatan dan keyakinan kepada Nabi bahawa apa yang dilalui oleh Nabi itu adalah bukanlah satu benda yang buruk, tetapi sesuatu yang istimewa yang Allah Ta'ala nak bagi, kerana Nabi adalah seorang yang baik. Jadi Sayyidatina Khadijah memberi semangat, bagi tahu, kata Allah Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Nabi SAW, kerana Nabi adalah seorang yang baik. Yang bagi galakan, motivasi kepada Nabi. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, Sayyidatina Khadijah merupakan yang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Pemurah lagi jujur, yang selalu membela perjuangan dakwah Islam dengan harta dan jiwa raganya. Sehingga kan daripada seorang yang kaya raya, Sayyidatina Khadijah ni kaya lah, seorang hartawan, seorang business woman kan, ahli korporat yang kaya raya di Madinah, diimpikan oleh jejaka-jejaka di Madinah, di Mekah. Tetapi Sayyidatina Khadijah memilih baginda Nabi SAW, kerana
Sayyidatina Khadijah melihat Nabi SAW adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri seorang lelaki, seorang pemuda yang jujur, siddiq, dan juga seorang yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Jadi Nabi telah dipilih oleh Sayyidatina Khadijah ni sejak daripada sebelum kahwin lagi, dilantik untuk menjadi wakil berniaga. Nabi daripada kecil dilatih menjadi seorang ahli perniagaan. Daripada umur 9 tahun tu Nabi dah start berniaga dah pergi ke Syam untuk berniaga. Jadi bila membesar, Nabi sebagai seorang penggembala kambing. Menggembala kambing ni dilatih sebagai seorang pemimpin. Nak menjadi seorang pemimpin. Para Nabi, Allah Ta'ala melatih mereka adalah melalui cara menggembala kambing. Kemudian Nabi berlatih mengurus, menjadi seorang yang jujur, seorang yang bijak, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat ni melalui apa? Cara muamalah, cara perniagaan. Situ belajar. Sejak bila orang berniaga ni sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Maksudnya melalui perniagaan tu Nabi dah ada skill bermuamalah. Pergi berniaga, cara berinteraksi dengan orang, kemudian cara tunjukkan akhlak, sifat yang baik, tidak jual barang dengan mahal tapi dapat keuntungan yang tinggi, kemudian tidak mengurangkan timbangan, bahkan melebihkan. Maksudnya Nabi dah menunjukkan satu contoh teladan yang terbaik waktu berniaga. Bila bawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah telah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi kalau jujur ni takkan rugi lah, akan lebih untung. Yang duk rugi tu bila kita tak jujur, kita akan terus rasa tak cukup. Tak cukup. Kita rasa dia bukan tak jujur ni, bukan saja kita mengurangkan timbangan. Kita buat kerja tak cukup masa. Kita pergi bekerja tapi tak cukup masa. Tapi ambil gaji cukup, kena cukup. Tu termasuk juga dari segi kejujuran. Sebabkan kita rasa harta kita tu tak cukup. Walaupun gaji besar mana pun rasa tak cukup. Itu dia bagi keberkatan. Jadi Sayyidatina Khadijah telah membantu dan membela Nabi ini dengan jiwa dan raganya. Pada tahun yang sama, Abu Talib merupakan bapa saudara baginda Nabi SAW yang banyak membelanya dalam menyebarkan dakwah juga, turut meninggal dunia pada tahun tersebut. Dan tahun itu dikali sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun kesedihan. Sedih kerana apa? Dua tonggak yang mempertahankan dakwah Nabi SAW telah pun meninggalkan Nabi. Oleh sebab itu, apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah SAW selalu mengucapkan kata-kata, rahimakallahu wa ghafara lak, la azalu astaghfiru laka hatta yanhani Allah. Moga-moga Allah merahmatimu dan mengampuni dosamu. Aku akan selalu meminta ampun bagimu sehingga Allah melarangku. Jadi ini Abu Talib kan? Abu Talib seorang yang sangat membela Nabi SAW. Jadi dalam kematian Abu Talib ni, ini menjadi khilaf, menjadi perbincangan para ulama. Sama ada Abu Talib ini mati dalam kekufuran ataupun mati dalam Islam. Jadi dua-dua ni ada hujah lah. Dua-dua ada hujah. Ada hujah masing-masing. Kalau saya cenderung kepada mati dalam Islam. Kerana Abu Talib ni dia sanggup buat apa saja untuk membela Nabi SAW. Bukan takat bela Nabi, membela dakwah Nabi, melindungi Nabi dan juga membenarkan Nabi menyebarkan dakwah. Dan ahli keluarganya masuk Islam, termasuk isterinya, termasuk anaknya.
Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Cuma kita berpegang bahawa beliau tidak menzahirkan keimanan, kerana tidak ada orang yang membela Nabi SAW seperti mana Sayyidina Abi Talib yang membela Nabi SAW sampai ke akhir hidupnya. Dan ketika mana dia mati, Nabi mendoakan kepada Abu Talib dengan doa rahimakallahu wa ghafara lak. Dulu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Azar tu dibincangkan oleh para ulama di situ. Azar tu bukanlah bapa kandung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana apa? Dalam doa yang lain, Nabi Ibrahim AS berdoa dengan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi Ibrahim berdoa kepada dua ibu bapanya, wa liwalidayya. Jadi di sini dia ada dua perbahasan lah. Ulama membahaskan di sini, membahaskan perkataan. Yang pertama, azar tu digunakan perkataan azar ni iaitu dengan perkataan abi, ya abati, bapa. Jadi perkataan bapa ini digunakan bukan sahaja untuk bapa, tapi dia juga digunakan untuk bapa saudara. Jadi sebagian ulama meletakkan bahawa azar itu bukanlah bapa kandung, tapi dia bapa yang menjaga, bapa saudara yang menjaga Nabi Ibrahim AS. Dan Allah Ta'ala melarang Nabi Ibrahim untuk berdoa kepada Azar. Sebab apa? Sebab dia musyrikin. Tetapi dalam doa Nabi Ibrahim, Nabi berdoa wali walidayya, dua ibu bapaku. Maksudnya apa? Dua ibu bapa itu merujuk kepada dua ibu bapa Nabi Ibrahim AS, yang istilah Arabnya disebut walid. Walid tu memang bapa betul, bapa kandung. Kalau sebut abun, abi itu boleh maksud abi itu adalah bapa saudara. Baik. Jadi kalau orang musyrikin tidak dibenarkan untuk berdoa, untuk memohon ampun. Baik. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Abu Talib dengan doa rahimakallahu wa ghafara lak. Dan ketika ini Allah Ta'ala tidak melarang Nabi SAW untuk berdoa. Ketika mana Allah Ta'ala larang? Dengan itu, orang-orang Islam mula mengikuti Rasulullah SAW, masing-masing meminta ampun bagi anak saudara, bagi saudara-saudara mereka yang telah mati di dalam kekufuran. Jadi bila mereka dengar Nabi berdoa begitu, jadi mereka sangka boleh berdoa kepada orang yang tidak Islam, mati yang kufur sebelum tu lah, mereka doa. Dia jadi fenomena lah doa kan. Maka turunlah ayat yang ke-13 dalam surah Taubah yang teguran tidak boleh berdoa kepada orang musyrikin, orang kafir yang mati, tidak boleh doakan dengan keampunan. Maka Nabi pun berhenti daripada meminta ampun kepada Abi Talib dan sekaligus melarang orang-orang Islam dari meminta ampun bagi sanak-saudara mereka yang telah mati dalam keadaan kafir. Baik. Allah Ta'ala larang ni waktu mana? Waktu orang lain berdoa kepada saudara mereka yang memang mati dalam kufur. Jadi sebab tu di sini dia masih terbuka ruang ijtihad dan sangkaan para ulama yang mengatakan Abi Talib itu Islam dan didoakan oleh Nabi SAW. Bukan bila Nabi doa tu Allah Ta'ala terus larang, tak. Allah Ta'ala larang tu ketika mana? Ketika mana orang lain doakan untuk saudara mereka yang memang mati dalam kufur. Okey.
ijtihad ini sama ada betul ataupun tak betul, itu bukan urusan kita, itu urusan ulama. Allah Ta'ala kalau betul, Allah Ta'ala akan Allah akan bagi 2 pahala. Kalau tak betul, 1 pahala. Tapi ijtihad ulama ini berdasarkan kepada dalil-dalil dan juga kepada apa yang mereka faham daripada dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma kalau kita nak cenderung mana-mana pun, kita kena ada pengetahuan lah. Jangan kita ikut begitu saja, kita kena ada hujah kenapa kita mengikuti pandangan tersebut. Dan bagi orang yang mempelajari sirah dan memahami sirah, dia akan merasai bahawa Abi Talib itu sangatlah kuat. Dia melindungi dan juga menyokong perjuangan dakwah Nabi SAW, dan tidak mungkin orang yang ada kekufuran dalam hatinya akan melakukan perkara seperti mana yang dilakukan oleh Abi Talib. Baik. Seterusnya yang hadis yang ke-19. Kenangan manis bagi 3 orang sahabat. Dalam surah At-Taubah ayat 118, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala ats-tsalatsati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka sehingga apabila bumi yang luas terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah, dialah penerima taubat lagi maha mengasihani. Ini kisah 3 orang sahabat Nabi SAW yang tidak terlibat dalam perang Tabuk, antara perang terakhir baginda Nabi SAW. Perang Tabuk ni perang dia jauh tapi tak jadi perang, pi jauh tapi tak jadi perang. Jadi 3 orang sahabat ni, mereka ni bukanlah orang munafik yang tak pergi perang. Mereka ini juga bukanlah orang Islam yang memang tak mau pergi perang. Tapi mereka ni salah meletakkan aulawiyat, keutamaan. Salah meletakkan prioriti. Waktu berlaku perang Tabuk ni, zaman pokok kurma mereka tu, buah-buahan dia tu tengah lebat. Jadi mereka nak pi perang, nak pi. Sebab bila diseru untuk pergi perang, maka semua yang berada di Madinah itu, kecuali yang dibenarkan oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah, yang lain semua kena keluar untuk pergi perang. Jadi 3 orang sahabat Nabi ni, mereka tidak ada niat untuk tak pergi perang. Mereka nak pergi tapi lambat sikit. Sebab apa? Nak selesaikan dulu urusan mereka, urusan bisnes mereka lah. Kebun-kebun tu nak tinggal ni, kena urus dulu. Kena tinggal. Nak kena bagi nak apa, atok kau ni buat ni, nak atok ni. Tak apa, satgi Nabi pi dulu, satgi kita ligan. Kita kata kita ligan. Ligan kemudian. Tapi apa yang berlaku, tak sempat mereka nak pergi. Tengok-tengok Rasulullah dah balik. Maksudnya di luar jangkaan. Mereka menjangkakan peperangan itu akan berlaku lebih lama, sebab jumlah pasukan Islam yang pergi itu pun agak ramai. Dan pasukan musuh yang mereka bakal hadapi juga pasukan musuh yang besar. Tetapi
Tengok-tengok tak jadi perang. Musuh takut lari. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan nak pergi perang Tabuk ni, Nabi bergerak daripada Madinah melalui satu kabilah. Kabilah ni bergabung. Mereka masuk jadi ramai. Jadi sampai ke tempat nak perang, pasukan musuh tengok pula dengan kekuatan orang Islam ni, dengan dia punya luar biasa, dia punya dengan lapar, dahaga, makan pun dengan panas, makan daun kayu. Dia tengok, kalau lawan ni Hasan pergi, dia lari, dia tak lawan. Menyebabkan Islam, pasukan Islam ni menang dan balik tanpa berlakunya peperangan. Jadi balik tu tak seperti yang dijangkakan. Tak dah nak pergi, tengok dah balik. Walaupun mereka ada kuda yang hebat untuk pergi sampai. Sebab mereka jangka mereka ni Rasulullah berjalan dalam puluhan ribu tentera, mestilah lambat pergerakan tu. Mereka ni 3 orang je, naik kuda pun sekejap je boleh kan. Tapi disebabkan salah pencaturan tersebut, menyebabkan Rasulullah balik dan mereka dikira sebagai orang yang tak terlibat dalam perang. Berat kalau tak terlibat dalam perang, dipanggil untuk pergi perang tapi tak pergi, ataupun orang yang lari daripada medan perang, orang ni perlu menerima hukuman. Duduk dalam medan untuk berjuang Islam, kita lari. Lepas tu dalam ayat Allah Ta'ala sebut, ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Wahai orang beriman, barang siapa yang berpaling an dinih, daripada agamanya, berpaling daripada berjuang untuk agamanya, berpaling daripada untuk menegakkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan datangkan kaum yang lain. Kalau kamu lari, kamu nak lari Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang lain. Siapa yang kaum ni? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka, mereka kasih kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, dengan orang Islam ni berlemah lembut. A'izzatin 'alal kafirin, orang kafir tengok ni ada gerun, ada izzah. Dia tak boleh buat lebih kurang. Ini orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukan orang kafir boleh buat main-main ada. Dia kata hari ni dia buat kenyataan ni, esok dia sanggah, dah ikut. Orang Islam ni dia ada pendirian dia ada jati diri dia. Berhadapan dengan orang-orang yang tak suka kepada agama, khususnya orang kafir akan rasa gerun kepada dia, ada izzah. Contoh macam saudara-saudara kita yang berjuang di bumi Gaza. Walaupun mereka tu sikit, tapi mereka ada izzah. Musuh takut sebenarnya. Sebab itulah bila bantuan makanan dijanjikan berapa, 6,000 trak lebih perlu masuk dalam tempoh beberapa hari, dalam tempoh senjata fasa pertama tu. Tetapi baru masuk dalam 900 lebih daripada sekat. Sebab apa? Sebab orang Gaza ni depa bangkit dengan cepat. Walaupun rumah depa ranak, makanan tak ada, kebuluran, tapi bila masuk saja makanan, pasar hidup terus. Barang-barang jualan terus ada dekat pasar. Mereka rumah-rumah hak mana yang duduk boleh hidup, boleh sikit-sikit tu depa repair. Masjid depa buat balik, buat dengan kemah. Depa hidup seperti mana macam tak perang. Sebabkan orang tak boleh jadi. Depa pergi bom balik, langgar perjanjian. Sebab apa? Sebab mereka tengok orang Islam ni, depa takut orang Islam ni bangkit balik dengan cepat. Kalau depa rasa jadi hancur lagu tu, tera tak hancur tu, Israel tu tera tak kena bom sampai hancur macam Gaza pun, dah ratus ribu dah yang lari keluar daripada Israel.
yang meninggalkan Islam dan tak balik dah, ratus ribu. Ni di bumi Gaza tu sendiri menunjukkan bahawa orang Islam ni dia ada izzah, ada kekuatan dia walaupun dia miskin lah. Gaza ni dia miskin, negara yang rakyat dia 40% tak ada kerja. 40%. Elektrik dia ni sebelum perang, bukannya waktu perang, lepas perang 90% dah tak ada kerja. Elektrik dia satu hari 4 jam 5 jam tak ada. Benda-benda biasa. Tapi mereka antara negeri lah, ataupun sebahagian daripada negeri yang berada di bola Asia Barat ni, di antara negara yang kadar buta huruf dia rendah. Maksudnya yang boleh membaca 96% penduduk dia boleh membaca daripada kanak-kanak sampai ni. Negara dia bukan maju dengan pencakar langit pada. Itu izzah orang Islam tu Allah Ta'ala pilih. Dia ada izzah sampai orang kafir jadi takut. Sama-sama orang Islam mereka berkasih sayang. Yujahiduna fi sabilillah, Allah Ta'ala sebut apa? Dan mereka itu berjihad di jalan Allah, buat kerja Islam. Bukan duduk saja. Maksudnya orang yang Allah mencintai dia mencintai Allah. Orang yang ada izzah, orang yang lemah lembut orang Islam ni, mereka ni orang-orang yang duduk di jalan Allah, keluar berjihad dengan musuh, berhadapan dengan penuh kekuatan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang hati mereka sangat lembut. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka ini tidak takut lidah-lidah yang mencela. Hangpa nak hinalah. Nak kata pengganas, kata. Nak kata ekstremis, katalah. Nak kata khawarij, kata. Itu gelaran-gelaran yang diberikan oleh orang-orang yang takut kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Itu gelaran-gelaran yang disetakkan. Jadi kita kena buat lah. Kalau kita takut orang gelak, orang gelak macam orang panggil wala'un pun dah takut dah. Tak payahlah kita takut lah. Benda tu gelaran tu biasa. Dekat Nabi pun orang panggil apa? Orang panggil apa? Gila. Orang panggil majnun. Orang panggil apa? Ahli sihir. Macam-macam. Tu Nabi tu. Nabi yang orang yang benar. Jadi kita tak perlu takut dengan lidah-lidah yang mencela. Bagaimana apa yang kita buat itu mengikut apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan takutlah. Baik. Jadi kepulangan dari peperangan Tabuk disambut meriah oleh kaum muslimin yang memang sedia menunggu di pintu masuk kota Madinah. Mereka mengalunkan nasyid seperti saat Rasulullah mula tiba di Madinah pertama kali dulu. Tala'al badru alaina, kan. Nabi masuk tu bersama dengan tentera Islam, pakat sambutlah yang mana yang berada di Madinah. Orang-orang munafik yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk terburu-buru menemui baginda untuk minta maaf atas ketidakhadiran mereka dalam perang Tabuk. Dekat mai jumpa lah saya ni. Ni lah lembu nak beranak, saya kambing ni saya, macam-macam lah alasan kan. Perniagaan saya ni saya pokok tu. Macam-macam mai bagi alasan. Nabi terima tak? Nabi terima. Rasulullah memaafkan mereka, namun baginda mensifatkan mereka bahawa Allah mengetahui segala apa yang tersembunyi dalam hati. Nabi tahu. Allah Ta'ala tahu. Walaupun kamu mai bagi tahu alasan macam-macam, tapi dalam hati tu Allah Ta'ala tahu. Yang sebenarnya kamu tak mau pergi. Itu aja. Kamu takut. Alasan macam-macam. Tapi hakikatnya kita takut. Takut miskin. Kita boleh bagilah berbagai-bagai sebab. Tapi hakikat yang ada dalam hati kita tu Allah Ta'ala tahu. Kita tak mau tu sebab apa? Kita takut jadi miskin, kita takut orang kata apa lagi, kita takut lagi kita buat ni negara besar, negara-negara maju lagi, pulau kita macam-macam. Sebab kita takut. Uzah tu kena pulau berapa tahun? Pasal 50 tahun. Dia sejak 70 tahun yang lalu lah. Lebih daripada 50 tahun kena pulau, kena sekat. Tak boleh berdagang dengan dunia luar. Jadi dia
berurus niaga tu hanya secara dalaman, dan juga hospital-hospital yang ada banyak dibantu oleh negara-negara luar lah, macam Qatar. Dia ada hospital yang dibina oleh satu negara ni, dan dia punya kaki tangan pun oleh negara tu. Dia ada hospital Indonesia, ada hospital ni, jadi dibantu oleh negara luar. Begitu juga dengan institusi pendidikan. Malaysia pun banyak buat sekolah di Gaza tu, banyak sekolah-sekolah yang kita buat. Maksudnya dia membangun itu dengan sokongan daripada umat Islam yang berada di luar, untuk membangunkan, bertahan lah, maksudnya dia pun boleh bertahan dalam keadaan tertutup. Tetapi apa yang mengagumkan lah, apa yang saya tengok di Gaza ni, yang hebat dia bukan saja di segi perjuangan, tetapi kebijaksanaan mereka untuk mereka membina kekuatan untuk peperangan, bukan sekadar perang senjata, tapi perang psikologi dan juga perang media. Perang psikologi, terperasan tak? Dalam peperangan psikologi, setiap kali mereka membebaskan tawanan perang, mereka akan buat satu majlis. Mereka akan panggil media-media antarabangsa, mai buat liputan cara mereka bebaskan tawanan, cara tawanan itu sendiri merespon terhadap apa yang dilakukan oleh tentera-tentera pejuang, menyebabkan dunia berubah persepsi kepada umat Islam ni. Daripada dulu mengatakan kita ni bila pegang senjata ni pengganas, kepada sebenarnya orang Islam ni mempunyai sifat belas ihsan yang tinggi. Dia menggunakan apa? Kebijaksanaan. Sehingga kan dalam yang terakhir ni, gencatan senjata yang terakhir ni, mereka meletakkan syarat tak boleh buat macam tu. Mereka letak syarat dalam gencatan senjata tu, tak boleh buat majlis seperti mana sebelum ni. Tak boleh tunjuk dekat dunia, tak boleh bagi tahu pada dunia macam mana layanan mereka, kemudian tawanan ni masih hidup ataupun tidak. Bagi kita, pejuang-pejuang ni buat tu supaya apa? Dunia nampak kata mereka ni masih hidup, dan mereka dalam keadaan yang sihat, dan mereka keluar dalam keadaan yang gembira. Bukan macam tawanan kita keluar dalam keadaan yang teruk. Ini apa strategi yang digunakan? Waktu yang hak baru ni, dia guna strategi apa? Dia buat video call. Pasal tak? Dia buat video call dengan ahli keluarga tawanan-tawanan tu. Dia buat video call. Dia call daripada dalam Gaza, call sampai ke keluarga tu. Guna SIM card apa? Guna SIM card Israel. Memang dia tak jangka betul. SIM card tu diedarkan kepada rakyat Palestin untuk tujuan-tujuan tertentu, risikan, untuk dapat maklumat. Tapi diambil oleh para pejuang untuk dijadikan sebagai alat komunikasi dengan ahli keluarga mereka, dan benda itu rakam dan ditayangkan di dalam media-media antarabangsa. Maksudnya sampai juga walaupun tak boleh buat majlis tu. Jadi antara benda yang saya nampak hebat daripada dulu perang sebelum-sebelum ni sampai ke hari ni, antara kehebatan perang di Gaza ni adalah perang naratif. Mereka berjaya mengawal naratif dan juga media ni sehingga akan menggambarkan kemenangan, peperangan itu berpihak kepada para pejuang. Nampak jahat walaupun dunia menguasai ataupun Zionis ni dia menguasai media-media antarabangsa, BBC lah, CNN lah, apa semua. Sampai satu tahap semua media tu terpaksa mengikut naratif yang dibawa oleh para pejuang di Palestin. Itulah kehebatan, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka di dalam peperangan. Lepas tu kita tengok mereka punya wartawan mereka pun, dia punya jiwa dia tu macam dengan tentera. Jiwa wartawan. Maksudnya mereka ni berperang sebagai wartawan ni, duduk di medan yang sama macam tentera. Cuma mereka tak pegang senjata, mereka pegang kamera. Maksudnya setiap benda yang berlaku tu sampai kepada dunia, sampai dengan cepat. Itulah kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, yang disebut orang-orang yang berada di
Baitul Maqdis dan juga yang berada di berhampiran dengan Baitul Maqdis, iaitu para pejuang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita banyak baca tentang kisah-kisah mereka ni pun, banyak orang-orang yang jiwa mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hafal Quran, termasuklah yang last syahid tu kan, wartawan apa, Soleh Ja'farawi, dia orang hafal Quran, lepas dia syahid tu banyak yang keluar tentang dia. Itu salah satu model yang kita boleh tunjuk kepada generasi kita lah, anak-anak kita. Bukan jadi wartawan ni bukan sekadar dia tu influencer lah, influencer di kalangan rakyat Gaza. Tapi dia menggunakan dia punya kelebihan dia tu untuk apa? Untuk bantu perjuangan. Bukan dia guna kelebihan dia tu untuk peribadi dia. Kalau zakat peribadi ni, zakat guna media sosial ni untuk cari duit lah. Tapi dia guna tu untuk apa? Sebarkan sampai ke seluruh dunia apa yang berlaku kepada negara mereka, sehingga kan orang dapat mengubah persepsi dan naratif terhadap negara mereka. Baik, itu cara orang Islam. Sementara 3 orang sahabat, iaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum, yang juga tidak ikut dalam perang itu dengan tidak mempunyai alasan. Yang jelas mereka juga turut datang berjumpa dengan Nabi. Mereka bukan tak ada alasan. Kalau mereka nak bagi alasan tu boleh. Saya ni memang nak pergi. Memang nak pergi tapi tak ada. Boleh. Tapi mereka tak pergi bagi alasan. Pergi mengaku salah di hadapan Nabi SAW. Maksudnya dia dah berasa lah bersalah. Kita ni macam tu lah. Bila kita terlibat dalam organisasi, libatlah jemaah, kita akan rasa bersalah. Kena mesyuarat ni kita tak pergi. Kan? Kita kena, paling kurang mula-mula kena ada rasa bersalah dulu. Rasa pasal apa tau. Ada program yang kena pergi tapi kita tak pergi. Kita kena mengaji tapi kita tak mengaji. Kita kena ada rasa perasaan bersalah tu dulu. Mereka bertiga sangat menyesali atas perbuatan mereka itu. Sebenarnya mereka mampu untuk mencipta alasan untuk melepaskan diri. Namun mereka sedar mereka hanya mampu membohongi Rasulullah, tetapi Allah tahu pembohongan yang bakal mereka ciptakan itu. Cakaplah macam mana pun, tapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Oleh itu, mereka memilih jalan untuk berterus terang dan menyerahkan segala hukuman dan ketentuan kepada Allah dan Rasulnya. Apapun keputusannya, mereka berjanji akan menghormati dan tunduk patuh. Tak kisahlah kena hukuman apa pun. Apa yang menarik perhatian umum adalah Rasulullah SAW mengumumkan bahawa mereka bertiga telah berkata jujur. Namun Allah belum mewahyukan kepada Rasulullah SAW keputusan yang bakal dikenakan kepada mereka bertiga. Bila Rasulullah sebut kata jujur tu pun dah mengiktiraf lah. Maksudnya bila Nabi sebut kata jujur, itu membezakan di antara orang munafik dan juga orang yang beriman. Bahawa orang munafik, Nabi kata Allah Ta'ala tahu apa yang ada hati kamu. Bila orang beriman, Nabi mengakui kejujuran mereka. Maksudnya Nabi pun tahu apa yang ada dalam hati mereka tu, Nabi tahu. Jadi mereka jujur ni, Nabi mengakui kejujuran mereka. Itu salah satu daripada sifat yang perlu ada pada diri kita lah. Bila kita buat sesuatu, kena minta maaf lah, mengaku. Bukan mudah lah tu. Bukan mudah nak minta maaf kan. Buat salah minta maaf. Kalau kita, anak kita tu senang lah seorang. Ni salah ni minta maaf. Tapi kalau kita bahawa dalam diri kita ni ada macam-macam lah benda yang menghalang. Dia ada ego, dia ada nafsu, dia ada benda-benda yang menyebabkan kita tak boleh nak mengaku kita ni bersalah. Pertama-tama kalau kita berada pada kedudukan yang tinggi. Dan benda ni boleh dilatih sebenarnya. Dia boleh dilatih. Diri kita ni untuk mengaku bersalah ni boleh dilatih. Kalau kita tak latih, kita tak bersedia untuk menerima teguran, kritikan, antara latihannya adalah melalui mesyuarat. Bila kita duduk dalam mesyuarat, kita kena latih diri kita untuk menerima pandangan, kritikan. Orang kritik kita dalam mesyuarat, kita jadi ketua,
kita kena belajar untuk menerima kritikan, menerima pandangan kan. Kalau orang duk tegur, kita ada 10 orang syarat, 9 orang kata A, kita nak B, aku ketua, kena ikut aku lah. Kena kuasa veto. Jadi mereka kuasa veto. Walaupun lagi apa, 16 kan, 16 buah negara, 16 ke 15 buah negara lain semua setuju, dia seorang guna kuasa veto. Maksudnya kita tak boleh terima. Tak boleh terima, orang tak terima pandangan kita. Tak boleh. Tu kalau kata majoriti tak terima kita, tak terima pandangan kita, pun kita nak tegakkan. Kalau seorang dua lagi lah. Jadi benda tu kena latih. Bila kita duduk dalam organisasi, kena latih untuk menerima pandangan, meraihkan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam pandangan kita tu betul dah. Kan kita, betul dah ni pandangan ni. Mungkin sebelum tu kita banyak pandangan kita duk keluar, orang terima. Tiba sekali orang tak terima. Jadi bila kita duduk dalam organisasi, melatih kita untuk kita menerima pandangan orang. Dan kalau silap, minta maaf lah. Kita terbuat silap, kita buat kerja ni pasti akan ada silap no. Manusia kan, mesti ada buat silap. Kita buat kerja, lepas tu bila kita dah siap satu program, kita akan buat muhasabah ataupun dia panggil postmortem kan. Sebab apa? Sebab kita nak kena biasakan diri kita, minta maaf lah kalau kita salah. Saya hari tu patutnya saya kena buat macam ni, tapi saya tak buat. Jadi saya minta maaf lah atas kelemahan saya. Mengaku ya. Kita sebut lah. Sebab apa? Dalam organisasi kita akan biasa berjumpa dengan orang yang dia akan kata, dia tak nampak salah, dia akan sebut orang lain. Ni sebab tang diri tu tak sebut. Dia akan sebut ni pasal ni, pasal kawan ni lah, pasal ni dia akan sebut. Sebab tapi tang diri tak sebut. Jadi dalam kita kena latih benda tu. Mula-mula sekali sebutlah tentang diri kita, mengaku kesalahan kita, apa yang kita buat. Dan dengan mengaku kesalahan itu tidak menjadikan kita hina, tidak menjadikan kita rendah, tapi dengan mengaku kesalahan itu menjadikan kita lebih disebut apa, orang akan lebih respect kepada kita. Lebih-lebih lagi kalau kita berada pada satu kedudukan lah. Jadi 3 orang sahabat ni mengaku, dia mengaku kata dia buat salah, dia minta maaf kepada Nabi SAW, dan Nabi memberikan penghormatan kepada mereka dengan mengatakan mereka berkata jujur. Cuma Nabi tak ada bentuk hukuman apa lagi nak bagi, sebab belum lagi turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka supaya mengasingkan diri. Sahabat-sahabat lain juga tidak boleh bertegur sapa dengan mereka sebagai hukuman ke atas ketidakhadiran mereka di dalam peperangan Tabuk. Ka'ab memilih untuk berkhemah sendirian. Hilal bin Umayyah juga melakukan hal yang demikian. Namun isterinya memohon izin kepada Nabi untuk menemaninya selama dalam pemulauan. Kena pulau no. Pulau ni bukannya benda kita duk biasa sembang dengan kawan. Tiba-tiba pi tak mana pun orang tak sembang. Jadi dunia yang luas ni terasa sempit. Sampai tahap isteri pun memulaukan juga, sebab itu adalah arahan perintah Nabi SAW. Kecuali yang minta izin lah. Jadi mereka menerima hukuman itu dengan hati yang lapang, sekalipun merasa terpukul, terseksa, tertekan, terbuang dalam situasi begitu. Kita hadut rasa biasa ni, masa berlalu kita rasa cepat. Kita duduk sembang dengan kawan, dah habis dah, sejam. Tapi bagi orang yang berada dalam situasi terpenjara ataupun tak boleh sembang dengan siapa ni, masa berlalu tu sangat lambat. Cuba tanya orang duduk dalam penjara kan, nak berlalu tu rasa lama. Macam sahabat-sahabat kita yang pergi Sumut kan, walaupun duduk beberapa hari 3 hari dalam penjara, tapi rasa lama masa tu nak berlalu. Kena duduk bawah panas sampai 2-3 jam, rasa lama. Kenapa? Kerana kehidupan kita ni dia berlalu dengan cepat tu sebab apa? Sebab kita seronok banyak.
Kita seronok. Jadi sebab tu akhir zaman ni Nabi sebut masa tu masa berlalu cepat. Sebab apa? Sebab banyak benda-benda yang menyeronokkan kita. Telefon. Tengok telefon tahu-tahu sejam. Kan? 2 jam. Tengok TV. Tengok movie. Kan? Hindustan orang tengok je lah ni. Tak tengok dah. Tengok drama. Tak perasan masa tu berlalu dengan cepat. Sebab apa? Sebab kita berada dalam keseronokan, keselesaan. Jadi ketika mana mereka menerima hukuman tersebut, mereka merasa terpukul, terseksa, tertekan, terbuang dalam situasi begitu. Dan mereka tak tahu sampai bila. Satu lagi, dia tak tahu nak kena tu sampai bila. Sebab tu orang-orang Palestin ni, dia berusaha sedaya upaya untuk mengeluarkan sebanyak mungkin tawanan-tawanan perang yang berada di dalam penjara. Sebab mereka yang kena masuk dalam penjara tu, mereka tak tahu bila mereka nak keluar. Tak tahu. Jadi bila berlakunya proses pertukaran, kena bertukar pertukaran ni, maka ramailah yang akan keluar. Alhamdulillah, lepas perang itu ramai yang keluar. Walaupun terpaksa menggadaikan seluruh bumi Gaza tu, terpaksa digadaikan. Sebab apa? Sebelum tu, dengan hanya satu orang, dia tangkap seorang saja, askar keluar 1,000 orang. Jadi pada peringkat awal dulu, masa serangan 7 Oktober, mereka, tentera para pejuang sebut, mereka akan mengeluarkan seluruh tawanan perang ataupun seluruh yang berada dalam penjara Israel tu nak dikeluarkan dengan tebusan yang mereka ada 100 lebih pada waktu tersebut. Tapi Israel ini dia tak mau mengaku kalah. Dia perang walaupun ramai di kalangan tawanan dia tu yang mati. Dia sanggup bunuh. Sebab apa? Israel ni memang dia sanggup bunuh. Kalau perasan kan, ada berita, ada satu kisah waktu depa nak mula-mula masuk ke bumi Palestin, masa dulu ni waktu British masih lagi menjajah Palestin, depa ada buat dengan 2 kapal depa tu, dalam beberapa ratus orang tu nak masuk ke dalam bumi Palestin. Waktu tu ada satu arahan daripada British supaya kapal depa tu dihantar ke satu tempat, saya tak ingat nama, Cyprus kot kalau tak silap lah, pulau lain bukannya Palestin. Depa sanggup bom kapal tu. Depa tak mau pi ke pulau lain tu, depa nak masuk ke Palestin, nak lawan dengan British, maksudnya nak masuk juga. Depa sanggup bom tu sampai mati berapa ratus orang, 200 lebih orang Yahudi mati dalam kapal tu. Jadi mereka sanggup je bunuh orang mereka sendiri, asalkan mereka tak mau mengaku kalah. Mereka tak mau nak bebaskan orang Palestin yang berada di dalam tawanan mereka. Padahal yang ditangkap masuk penjara tu bukannya ada keluar perintah daripada mahkamah ke, ada kesalahan jenayah apa, dia pergi tangkap, masuk berapa bulan, duduk dulu 6 bulan. Lepas tu lagi pi ke mahkamah, nak sabit kesalahan, tak boleh jawab apa, terima, kena berapa tahun kena. Yang tangkap tu pula bukan polis, tentera yang tangkap. Ini satu kezaliman yang dilakukan kepada rakyat Palestin secara lama dah. Jadi kita tak boleh terima kalau dikatakan serangan 7 Oktober itu adalah satu serangan yang salah tindakan. Kerana itu salah satu daripada proses untuk memberikan kesedaran kepada dunia dan juga membebaskan tawanan-tawanan perang di dalam penjara-penjara Israel. Ada ramai berapa belas ribu lagi yang tak keluar. Bila nak keluar? Tak tahu. Mereka pun tak tahu bila nak keluar, tunggu bila. Macam mana perasaan tu? Tu yang baru keluar ada seorang tu pimpinan tu, duduk dalam pengasingan saja. Pengasingan ni duduk penjara seorang-seorang. Dia duduk 30 tahun lebih kan. 14 tahun duduk dalam pengasingan. Duduk seorang-seorang.
Bayangkan. Kalau kata mental tak kuat tu, asal gila lah. Sebab apa? Sebab dia nak lari. Dia ada buat usaha untuk lari keluar daripada penjara. Jadi dia kena duduk dalam pengasingan. Itulah yang dilalui oleh pejuang-pejuang dan orang-orang yang tak bersalah di kalangan rakyat Palestin. Menyebabkan para pejuang ni, orang Palestin ni duduk fikir macam mana nak keluar dia. Macam mana nak keluar. Jadi kita tak boleh nak salahkan apa, sebab mereka orang yang dijajah. Orang yang dijajah berjuang untuk mendapat kemerdekaan, bukan salah. Macam dulu kita, waktu kita dijajah dulu, kita berjuang juga untuk bebaskan. Walaupun pada waktu tersebut ada orang pergi pemberontak, kan? Ada orang gelaran-gelaran je bagi. Siapa yang letak gelaran tu? Penjajah. Kan, Mak Kilau ke Tok Bahman ke apa semua kena bunuh semua. Sebab apa? Sebab mereka kata ini adalah pemberontak. Samalah dengan Palestin pada hari ini. Mereka berjuang untuk membebaskan, tak boleh kita nak kata mereka itu adalah pemberontak. Ni hadut dalam penjara ni. Nak lalui tak tahu lama mana lagi ni. 50 hari ni mereka ni kena pulau. Tak tahu lagi berapa hari. Duk melalui satu hari tu dengan penuh tekanan dan penyiasaan. Bila lah nak boleh sembang ni, bila lah nak boleh cakap dengan orang ni, bila nak boleh. Duk tunggu. Sampailah hari yang ke-50. Dan pada hari yang ke-50 wahyu turun dengan berita gembira melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18, ayat 118 seperti yang di atas. Para sahabat tidak sabar-sabar untuk menyampaikan berita gembira bahawa Allah telah menerima taubat mereka. Sahabat pun depa bukan tak kesian, depa kesian. Tapi ini perintah Nabi SAW. Depa tak boleh ke? Depa tetap kena terima juga. Maksudnya hukuman itu bukan sahaja untuk orang itu, tapi juga untuk orang lain yang melihat. Orang lain lihat kata, satunya kita kena ada rasa kasihan. Yang kedua, kita pun lepas ni, kalaulah nak jadi lagi benda tu, kena peringat kawan kita, kena habaq. Jangan duk buat ni, nanti kita kena hukuman lah, kena peringat. Maksudnya komuniti itu akan main peranan. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, dalam konsep hukum Islam ni, kalaulah seseorang itu dia sabitkan kesalahan mencuri contohnya, antara yang terlibat, yang kena bayar balik, selain daripada Baitul Mal, kerajaan pun terlibat juga, adalah di kalangan ahli keluarga. Ahli keluarga tu kena bayar. Yang curi ni siapa? Anak kan? Kena bayar. Bila kita kena bayar apa yang dia curi, kita akan buat apa? Kita akan jaga. Tak boleh bayar, siapa kena bayar? Pak Merakan. Ni komuniti, Pak Merakan, Mak Merakan semua ni kena bayar. Jadi orang pakat akan jaga. Weh, hang jangan duk mencuri, lagi hang mencuri aku kena bayar. Tapi sekarang ni tak. Lah ni kalau mencuri, masuk penjara, duit pun tak dapat apa, duit pun tak dapat balik. Lepas tu kerajaan kena bawa keluar pula. Lepas tu keluar mencuri pula. Kalau Islam kena potong tangan, duit kena bayar balik. Keluarga tak boleh, kerajaan kena bayar. Kerajaan kena keluar duit Baitul Mal, kena bayar untuk orang tersebut. Barulah komuniti itu akan masing-masing akan jaga. Tapi bila kita tolak hukum Islam, kita tak ambil Islam, kita ambil kuasa hukum lain yang ambil, duduk dalam penjara, duduk kena keluar berjuta-juta duit kan. Mereka dengan menarik kuda, sahabat-sahabat berlumba-lumba mendekati khemah Ka'ab yang tinggal berasingan dan usang. Selepas mendengar berita yang membahagiakan itu, Ka'ab langsung pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Semua kat seronok lah. Pergi ajak Ka'ab. Dan dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran, Rasulullah SAW lalu bersabda kepada Ka'ab, "Berbahagialah Ka'ab atas kebaikan yang engkau perolehi semenjak engkau dilahirkan di atas muka bumi ini." Ka'ab bertanya dengan penuh kebahagiaan, "Dari siapakah datangnya berita gembira ini? Daripada Allah atau daripada Tuhan sendiri, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Daripada Allah." Jadi Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka. Hari-hari mereka duduk tu minta ampun, Allah Ta'ala terima. Sebagai tanda syukur dan bahagia, Ka'ab menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya kepada kaum muslimin. Namun Nabi menasihatinya agar menyimpan sedikit untuk dirinya dan ahli keluarga.
Jadi Nabi tengok apa? Nabi tengok kepada kemampuan orang tu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam perang ini juga, dia telah memberikan seluruhnya. Semua dia bagi. Bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Allah dan Rasul. Rasulullah kata tak? Ambil balik sikit, 3 ekor tak? Sebab apa? Itu level iman dia. Dia mampu. Walaupun tak ada apa-apa, bagi segala-galanya, dia iman dia tak ada masalah. Dia tak ada balik lagi duk lagi nak makan apa tau. Balik lagi nak bayar bil guna apa tau. Tak ada. Tapi Ka'ab ni Nabi kata tinggal sikit. Sebab lagi balik-balik duk pening kepala. Pergi duk berhutang orang semua pula. Tu level dia lah. Nabi akan letak tu berdasarkan kepada kedudukan. Mula ia hari itu, Madinah kembali bersinar dan bercahaya. Senyuman terukir di mana-mana. Tidak lagi mendung dan murung bagai 50 hari yang lalu. Semua bakal sedih kan. Kerana hukuman yang diberikan atas perkara yang berlaku kepada 3 seorang sahabat tadi. Jadi Wallahualam, sampai situ saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita kongsikan ini dapat memberikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk kita menjejaki perjalanan perjuangan baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di medan perang. Jadi perang ini bukan asing lah. Kita jangan anggap perang itu asing. Perang ini suatu yang ada dalam agama kita, dan cuma tujuan dan matlamat perang atas dasar apa? Bukan atas dasar keduniaan, atas dasar untuk menegakkan agama Islam. Jadi Islam ni tertegak dengan apa? Patutlah Islam ni ada di sebuah hadis, Islam tu tertegak dengan mata pedang. Bukan mata pedang tu keganasan, tapi tertegak dengan ketegasan. Dia kena ada tegah dia. Dia tak boleh kita tak apalah, biar-biarlah. Kalau kita ada perasaan yang macam tu, kita akan dikuasai, bukan menguasai. Kita tengoklah pimpinan-pimpinan Islam, orang-orang yang menguasai Islam sampai 2/3 dunia. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bagaimana ketegasan dia. Kita tengok bagaimana orang yang berjaya menjatuhkan kota Konstantinopel, Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang yang tegas, seorang yang berprinsip tegas. Seperti mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang telah mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Semua orang-orang yang mempunyai prinsip yang kuat dalam perjuangan mereka, tetapi akhlak mereka sangat tulus, sangat, hati mereka sangat lembut, sehingga kan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tu musuh dia sakit pun dia hantar doktor untuk berubat. Itu menunjukkan apa? Ketulusan. Sehingga adalah satu cerita dalam peperangan antara Sultan Salahuddin Ayyubi dengan Richard Lionheart tu. Sampai kuda Richard tu kena pancung, kena tetak tengah perang. Jatuh kuda dia. Sultan Salahuddin berhentikan sekejap perang tu, ganti, bagi kuda baru dekat musuh dia. Sampai tahap macam tu lah. Maksudnya dia sangat, dia panggil apa, ni lah, respect kepada perang, cara perang tu dengan cara perang yang betul, adil, menunjukkan akhlak juga. Waktu perang kena perang sungguh-sungguh lah, tapi waktu menunjukkan akhlak macam mana yang ditunjukkan oleh gerakan Hamas, gerakan perjuangan Islam di Palestin ni, itu sebahagian kecil yang kita boleh nampak bagaimana sifat orang Islam ketika mana menghadapi perang. Wallahualam, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang silap, saya mohon riban kemaafan. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pada teman kita yang akan datang dalam hadis yang ayat yang berikutnya, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالأمريكا ومن والاهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.